Happy birthday to you. Nasi saya mana? Saya punya nasi mana? Hey everybody, welcome to FNC. Awih. Kira panjang macam tu, okey, lepas tu terus tengok gimana sekarang? Kita nak ke mana? Kita ada program hari ni. Program Ya, Hari ni hari bekerja tau, Isnin tau. Senin. Nak sebut Selasa tadi. Isnin. Isnin. Apa program ni? Hari Masing-masing baru balik kerja. Ya. Kalau Mak Azam tengok ni, tengok kita orang punya nak pergi. Effort ni. Jangan sampai kecolek anak kau. Sabar. Kita itulah macam Arik cakap tadi pasal Muazzam. Okey. Motornya ke mana? Mak Azam. Anak dia hari ni birthday anak dia. Ya. Okey. Yang pertama lah kiranya. Anak dia yang sulung, anak sulung. Memang satu. Okey, anak dia yang pertama, hari jadi yang pertama. Maknanya mungkin setahun lah. Setahun lah. Dia nak setahun. Kena setahun, okey. Jadi sekarang kita on the way nak ke cari kedai baby. Kita tak tahu lagi nak beli apa pasal baby ni, baju, makanan ataupun apa-apa something dengan baby lah. Sebab baby kita pun tak pernah jaga. Jadi apa benda barang budak-budak bujang ni nak cari, korang kena nantikan. Okay, kita jumpa di kedai baby. Okay, sekarang kita dah sampai dekat ni kedai dia. Tapi tak buka-buka lagi, dia macam menghalau kita Tidur dah. Assalamualaikum, nak masuk? Nak masuk? Daniel. Boleh masuk? Sorry, boleh masuk. Mana? Okay, sekarang kita cari ni Pampers kan. Oh, Ni anak kau yang ke berapa? ni anak tekak. Dia sedih-sedih sini lagu dia. Ni mainan. Sini bahagian mainan. Pistol air, beli pistol air. Ni pistol untuk kita ni, bukan untuk budak ni. Ni lah. Anak dia perempuan kan? Anak dia perempuan lah. Okey. Ni lah. Semalam tu dekat online ni, kat kedai ni. Tanya dia. Kat sini. Sama ke apa? Ni kedai baby lah. Baby yang mainan tak ada pun, sikit je mainan ni. Situ je mainan ni. Betul untuk air panas. Itu je mesti ada. Apa? Tu tepi je. Tu. Ni. Tu rumah ni. Ni okey ke? Okey. Okey. Ni cantik ke? Ini. Juga tu pasal bukan tadi puji otak dia. Boleh lah menguji otak bapak dia pun. Bapak dia pula kena. Yang bawah siapa nak? Bawah. Aduh, ni pair game. Tipu okey ke bentuk. Ni okey. Buat dia ajar Apple ke. Bapak dia tak reti buah lah. Dia setahun je tau. Bapak dia tak reti buah. Bapak. Saya yang baju baby ni ke apa Pula dah. Pening. Baju tak tahu. Lima pening. Kita dah beli. Harga dalam 3,000 lah. Simple lah kita beli. Simple 3,000. Nak tahu beli apa? Nanti kita unboxing. Si pula. Unboxing hadiah budak. Kita yang unboxing. Kita. Baik dia tahu. Okay, ni dia.
Siapa-siapa tahu ni mainan apa? Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dia macam ada huruf tu. Dulu. Lepas tu ada bentuk huruf dia, kena masuk ikut bentuk tu. Gitu haidah dia. Ada kalau bintang-bintang. Bintang-bintang. Kalau Bentuk lah. Ya, tumbuk muka kau. Jadi ni bag. Okay, kita buka bag dia. Buka bag. Kita buka bagnya. Buka bag. Macam mana nak buka ni? Macam mana nak buka je lah? Buka je lah macam tu. Wow. Sound manual. Sorry, duk manual. Alamak, cantiknya. Macam mana ni? Ni kan rosak yang duk main tarik-tarik. Apa yang rosak? Oh ni, dia magnet. Magnet. Okay. Lepas tu. Kita masuk dalam ni. Eh, Oh, ngam-ngam. aku ingat tu pun nak buka. Tak. Tapi tak boleh ni lah. Okay, cantik ah. Cantik. Bagi macam ni. Bagi macam tu. Okay, cantik Cantik. Okay, siapa-siapa nak sponsor hadiah boleh. Tak boleh tutup. Apa tu? Tak boleh tutup Tak sampai. Sampai tak apa. Kalau paksa kan dia punya awan ni kan tertanggal pula. Okay, cantik Cantik? Okay, cantik semua? Okay. Okay, jumpa di kita nak isi minyak tu. Jumpa kat stesen minyak. Okay, kita tadi dah pergi Petronas isi minyak. Lepas tu dah solat. Sekarang ni hadiah ni tadi lah. Allahumma arik tersungkur. Arik tersungkur guys. Arik Tu marah no. Okay. Sekarang kita nak pergi. Ni siapa ni? Buat sama-sama. Tak berani. Tapi macam tempat sama. Tadi ada orang buat hadiah juga. Dia orang lah, dia pusing tadi. Aku rasa kawan ni kot, kawan Muazzam, kawan kerja dia ke. Orang kerja Okay. Sekarang Jumpa kat atas lah. Check lift. Penat lah pakai. Pegang. Jumpa kat atas, bye. Hello guys, saya kembali lagi ya. Saya episod pertama saya ada. First YouTube saya ada. Tengok balik. Ni sama? Anak sama? Ni anak saya lah. Dulu first YouTube saya punya lagi. Tapi sekarang dah ada. Tiba-tiba. Ini rekod sekali dengan anak dia tu boleh tak? Ya ada Rafi. Kita interview Rafi. Rafi Cap mungkin. Rafi Cap. So Ni dah sampai. Atuk. Jom kita zoom kat dia. Dah sampai guys, dah sampai. Dah sampai tu. Apa? Kamera. Okay, birthday. Okay. Sampai awal lagi. Nyanyi lah cepat. 3 kali tambah dia ni. So, kita nak nyanyikan sebuah lagu. Okay. Siapa yang suara sedap ambil mic. Okay. Sekarang kita tengah ni pasang lilin. Tengok lilin. Oh, depan tengok Tengok pasang lilin. Tengok lilin. Lilin lah, apa tengok aku? Apa tengok sini lilin. Aku bagi mic dia. Berada. Apa ni? Jadi host. Jadi YouTuber. Kita masuk YouTuber. Don't forget to subscribe. Semua kita subscribe. Masuk. Yang. Jadi YouTuber. Bruh. Tak, dia memang saya ingat. Tadi akak tempat pun saya ingat kak. Okay. Happy birthday to Noi. Apa nama anak tu? Itu Agifan. Medina Rashid. Okay. Macam nama Demon tu. Dia masuk sekali. Boleh sama. Sana.
Okay. Nyanyi. Dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Atu. Happy birthday to you. Dia boleh zoom sendiri. Boleh Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu. Ambung kita kena apa? Macam nak? Okay, hari ni ada majlis birthday Azam. Ha? Agak baik? Anak dia. Kita doain baik-baik. Okay? Ada. Ada. Halo. Ada tak? Masuk tak masuk? Halo. Ada? Saya akan persembahkan nyanyi lagu RM3-5. Tak mana dah buat YouTube. Terima kasih hadir. Dah boleh pecahkan belon? Tak boleh. Ha? Belum bayar. Dah boleh select kat rumah? Tak, belum bayar. Lagi dia buka balik. Oh ya. Sewa, lagi dia buka balik. Dia buka balik, simpan balik. Semua ni modal. Berapa habis? Berapa habis? Tak payah lah. Tolong jangan pensi. Okey, saya bagi tahu apa habis. Saya habis dekat belon ni agak dalam RM3. RM3 Ya, saya beli kat DIY. Tak, saya tempat orang. sendiri. Ada. Ni majlis yang sangat epic ya, sangat epic, menarik. Saya agak boleh jemput lagi ya. Ya. Terima kasih ya. Sebab terima kasih. Makanan semua sedap. Aku masih YouTube. Terima Kek pun kasih. sedap semua. Terima kasih juga. Okay. Saya akan sembahkan apa yang saya akan bersembahkan apa yang ada kat saya ni. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. So ini hari birthday Mai. Bukan Mai, Medina. Tapi lamanya pun. Lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Oh, nak tengok anaknya. Tengok anak Ni pun watak utama juga. Weh, Ha? kan maknya tak nak kalah. Kau ni pelupa ke? Jalan yang sebenar, bang. Aku dah sampai sini, aku dah lupa dah siapa aku. Okay. Fashion sih. Janganlah aku cakap Mai ni. Mana? Apa tadi? Laki bini sama. Okay. Sebab tu lah dia sepasang. Mana lakinya? Yang bagi laki dia mic. Bagi ni mukbang sikit. Dia makan mic. Semua nak dimakan. No. Okay. Seandainya ku tak bisa hidup tanpa ada dia. Sepatah dua kata sikit. Aku dah pakai baju size SL lah. Macam baju pinjam tu. Itu nak cakap. Ya, dia tengok. Double SL Double SL. Daripada M. Ya, aku pakai ni boxy hello ni jom. Baju. Woody. Oh, cik. Yes. Macam mana biasanya? Oh gini orang selalu buat. Patah tu. Ni lah. Patah tu. Patah sudah. Cabut jarumnya. Dah keluar dari landasan. So kalau macam ni dengar jugalah. Ada okey, boleh pakai. Siapa punya? Kau punya Ahmad? So dah upgrade daripada dulu. Dulu dia bawa tripod. Ada. Tripod. Ada. Mana?
sekarang kita pakai ni je phone, sebab phone ni pun dah ada stabilizer sendiri. Nak gegar-gegar pun dia boleh. Masuk air. Aku try. So So question is, kalau aku isap rokok dia dengar bunyi bakar-bakar kertas. yes, like that lah. Don't smoking. Dah lah, aku rasa kalau cakap ni lagi melarat. Okay, subscribe dan don't follow. Okay, Sas. Aku rasa betul lah. Kita akan jadi last man standing. Sekali ya. Marilah, aku pun nak buat mukbang makan juga ni. So mari kita kenal-kenal seorang-seorang dulu. Allah. Bye-bye. Di mana-mana? Saya di mana-mana jua saya berada. Yes. Okay. Hello. Subscribe and YouTube. Okay. Subscribe dekat Tumblr Digo. OF. Tahu? Kau buat apa? Siapa je tak tahu. Kau jangan cepat-cepat nak diam Cuba diam. Bagi dia mic. Apa account OF apa? www. dia tahu. HTTP. Balik lah. Semua nak balik dah. Aku nak bagi sepatah dua kata. Bagi sepatah. Jangan bagi. Dia tak tahu. Okay, terima kasih. Salam. Okay. So Siapa? Follow me. Okay. Follow me ya. Mic dia dah Follow me ujung ni. ya. Nak semua nak kita tu senang. Tak percaya. Asal tak percaya? Kalau pegang sekejap. Dia tak feel lah for one. Okay, saya nak interview. Aku pada YouTube itu FNC. Kau pegang sekejap. FNC. Forever never. Ya. Patah ni. Record. Cuma kena pegang ni apa? Sial lah balik. Apa kau kerja? Janganlah dah bagi tahu tadi personal cukup. Tak nak, aku nak tahu. Bagi tahu. Aku nak tahu. Sampai aku patah lagi kau macam dengan aku ni. Suling kan. Okay, awak kerja kat mana? Saya je kat CD3 auto detailing. Berapa nak buat sana? Tanya. Biasa kat YouTube orang tak bagi tahu harga. Saya nak tahu. Harga biasa-biasa je. Berapa? Harga orang kata rakyat. Harga rakyat. Harga rakyat. Mahal lah tu. Harga rahmah. Rakyat saja dah nak mati lah segala-gala minyak. Harga rahmah. Harga rahmah. Harga rahmah. Okay, terima kasih. Mai. Okay, saya nak review. Awak siapa? Ray. Oh, awak Ray. Awak kerja kat mana? Kerja dengan dia. Bos besar. Bos. Kedai. Saya Awak apa? Awak kerja kat mana? dekat sini kedai bos ni. Tak. Aku Tak. tengok ada. Asal misal tak hotel? Asal misal tak hotel? Tak boleh hotel. Buat lah macam ni. Misal hotel? Tak boleh maruah. Marwah. Awak cakap sekali. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum. Bukan macam tu yang Assalam. Now Awak siapa awak? we got Arif in the house. Yeah. We got Abam. Hello, sorry. Rakam saya sekarang. Nasi saya mana? Saya beli nasi mana? Nasi saya mana? Assalamualaikum. Ni macam mana begini? Patah. Wassalam. Apa awak nak tanya apa saya kat saya ni? Saya ni nak makan kacang, awak ni kacau lah. Assalamualaikum. Salam. Awak siapa? Saya adalah pemuda yang muda lagi dah. Oh, ni je awak.
Kawan saya. Rakam saya sekarang. Saya nak komplain. Nasi Yo, what's up everybody? Itu adalah kita punya program hari ni menyambut hari anak member, okay? Member yang dah lama tak jumpa. Member yang penjual jalan. Pukul apa sekarang? Sekarang pukul 12.30 je tu lah. Allah, Memang buat apa rumah orang? daripada kita pukul 8.30. sampai rumah dia tadi pukul 8.30. Astagfirullah, 4 jam. 4 jam tu dekat rumah dia. Kau Mak buat dia pun apa? dah menyirap lah, nak halau anak orang. Maki kan mengamuk pula. Jadi dia layan je lah sampailah. Okey, makanan semua okey, layanan semua memang terbaik lah. Okey. Kita jadi penutup lah ni. Okay, kita outro kat sini. Ni kawasan perumahan. Cantik kawasan perumahan dia. Harga rumah ni mungkin dalam 3,000 lebih lah. Rapat murah tu. Bayar bulanan tu. Tu bulanan Bulanan 700 dia sewa. 700 lah. Okay, kita jumpa di next vlog. Subscribe, follow, tekan like, bell notification semua tekan. Jumpa di next vlog FNC. Okay, bye.